takkan terbongkar, kebenaran hanya tunggu masa. Masa Aku rasa aku mulai curiga dengan Erzo sebenarnya. Apa yang dia buat sampai kabut masuk hospital? Mesti dalam rumah ada benda yang sesuatu Erzo dah rancang untuk balas dendam ke aku ni. Aku kena hati-hati ni. Tak ada apa-apa pun. Kat mana Apa sebenarnya yang si Erzo tu buat? Aku rasa macam something like ada benda yang disembunyikan kat aku. Tapi apa benda pelik. Kenapa aku rasa tak sedap hati malam ni? Dah lah, mungkin aku yang fikir bukan-bukan. Tak boleh jadi ni. Ini tak boleh jadi. Aku kena kuat. Positif Mikael. Positif. Kau lelaki, jangan cepat jatuh. Seandainya kalau aku tahu ini semua akan berlaku daripada dulu, maybe aku rasa aku dah buat rencana besar dah. Tapi kita tengok je lah nanti siapa yang mulakan. Aku dah mulai rasa-rasa terancam dengan si Erzo ni. Tak apalah. Aku nak gerak dululah. Penat juga aku fikir tentang Erzo ni. Aduh. Kepalaku. Kenapa datang lagi? Aduh, sakitnya. Ubat aku mana? Mana ubat aku? Ubat aku. Nasib baik sempat. Aku tak boleh biarkan sesiapa tahu pasal benda ni. Biarlah Mikael terus percaya aku sihat. Dia tak perlu tahu siapa aku sebenarnya. Orang macam aku ni mana ada pernah sesiapa peduli. Macam mana? Kau dah fikir cara nak buat dia mengalah dengan kita? Aku takut juga. Mikael ni bijak orangnya. Aku risau dia dapat mengelak dari kita weh. Risau kita tertangkap basah. Aku risau kita yang masuk penjara nanti weh. Cik, kalau kau ikut plan aku, kau takkan kantoi punya. Biarkan dia trauma dulu. Biarkan dia goyang. Baru kita bijak dia perlahan-lahan.
Baik. Aku ikut. Tapi ingat, kau kena pegang janji kau. Kau jangan ingkar janji kau tau. Aku percaya kat engkau ni. Janji aku. Janji darah kawan. Kau dah buat kerja, aku cover. Kalau kita tersungkur, kita bangun sama-sama. Dah subuh? Aku rasa macam aku baru je datang tadi pukul 12.30 malam. Cepatnya masa berlalu Tak apalah, aku kena balik sekarang. Kalau Mikael sedar aku tak ada, habis aku kadang. Baru balik ke Enzo? Kemana je kau malam-malam? Taklah. Kawan ajak aku lepak. Aku pun tidur je kat rumah dia. Biasalah. Bukan aku buat apa-apa pun. Kau selalu ke tidur kat luar, ha? Tak pernah pula aku dengar. Kenapa? Tak percaya? Kau ingat aku keluar cari perempuan ke? Ha? Relax lah. Aku lepak je, bukan ke mana pun. Yelah tu. By the way, kan kau kan biasa kan selalu sangat balik lewat malam lepak dengan kawan kau tu kan. Aku nak cakap dah dengan kau kan. Memang kau buat apa kat sana? Kau ceritalah sikit. Kau nikah Mikael, aku nak kena cerita-cerita kat kau pula. Tak kuasa aku nak cerita dekat kau lah. Baik tak payah. Alah, kau ni pun. Aku minta cerita aja, bukan benda lain kan. Bukan nak sampai cari tahu. Ewa, nak cari tahu pula ya. Baik tak payahlah. Kau duduk je lah diam-diam kat rumah main phone kau tu. Sekaligus tak payah nak cari tahu pasal hal orang ya. Engkau? Suka hati akulah aku nak main phone ke apa ke, bukan urusan engkau kan. Sibuk menyibuk je. Iyalah tu. Entah-entah stalker diam-diam. Manalah kita tahu kan. Aku stalker engkau, tapi kadang-kadang ada jugalah aku stalker engkau kadang-kadang. Tapi taklah aku selalu stalker engkau. Kadang-kadang je lah aku selalu stalker Facebook engkau. Sama je lah tu. Namanya stalker kan. Engkau ni pun. Apa ke benda engkau ni bongok sangat? Aku cakap betul lah tu. Kau lah stalker TikTok aku. Kau lah stalker aku punya Facebook. Itulah engkau, kerja engkau kan. Tak payahlah nak menipu sangat Mikael. Nampak sangat muka engkau tu macam tipu oi. Aku tak tipu, tapi aku cakap benda fakta. Betul kan?
Hello Dek Berkabut. Terima kasih tau sebab beri kerjasama. Sebelum kita lanjutkan pengecekannya, doktor nak tanya sikit, kenapa kawan awak tak datang jenguk awak selama seminggu ni? Doktor nak tanyalah, takut kawan awak lupa awak ke? Macam ginilah doktor, saya pun tak pastilah kenapa kawan-kawan saya tak jenguk saya. Tapi hari tu adalah juga Mikael tu dia call saya. Katanya dia nak datang tapi tak muncul pun. Oh, okey, doktor faham. Memang kadang-kadang kawan-kawan ni pun kadang ada yang tak sempat nak jenguk kita. Jadi awak bawa bersabarlah Tapi kalau saya tengok keadaan awak sekarang pun dah makin stabil. Mungkin esok awak dah boleh keluar kot hospital. Tapi sementara tu saya kena check awak punya file dulu dah saya makan untuk pastikan awak boleh keluar atau tidak. Okey, baik. Kalau saya tengok fail awak ni memang awak dah boleh keluar dari hospital. Tapi cuma saya nak pesan dekat awak ni, awak kena hati-hatilah ya. Dan kepala awak tu, kalau terhantuk sekali lagi, resikonya tinggi tau. Awak boleh terkena amnesia atau tidak pendarahan otak. Jadi awak kena lebih hati-hati sikit dengan kepala awak tu. Okey. Baik doktor, terima kasih. Tapi sebelum tu saya nak tanya satu soalan boleh? Boleh, silakan. Tanyalah. Kalau sekiranya saya buat laporan polis tentang kawan saya yang tumbuk saya tu, boleh ke? Boleh kalau sekiranya polis ambil tindakan. Kalau awak nak buat laporan polis, saya cadangkan lepas awak keluar hospital ni, awak buatlah laporan polis. Tapi kami ni cuma doktor. Keputusan hanya di tangan pihak polis saja. Kami hanya bagi cadangan. Oh, okey. Saya cuma nak pastikan je lah. Tak ada siapa lagi cedera setelah ini. Oh, adik kabut ni memang betul-betul berhati mulia ya. Tak ramai orang boleh maafkan begitu tau. Tapi tak apalah. Saya doakan je lah, semoga semua urusannya dipermudahkan ya. Amin. Terima kasih doktor. Mikael, kau boleh tolong aku tak pergi belikan air? Kau ni, kenapa kau tak nak pergi beli? Aku juga, bukan kau ada kaki ke? Berdikari lah sikit. Kau nak pergi atau? Atau apa? Wait, Erzo. Kau dah kenapa, Erzo? Erzo? Kau jangan macam-macam, Erzo. Erzo! 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 Sedar, Erzo! Erzo! Mikael, kau ingat aku main-main? Selagi kau langgar cakap aku lunyai kau hidup-hidup. Kau jangan cakap aku takut dengan kau Mikael. Erzo, kau dah kenapa? Mikael, sedar. Ya, kenapa? Kau ni kan Mikael, kau ni mamai lah. Kau ni kenapa? Lagi tadi kau termenung, kau pandang apa Tak ada apa-apalah. Oh ya, tadi kau suruh aku pergi beli air kan? Okey, aku pergi beli tau. Okey, kejap Tunggu kejap. Aku pergi beli. Sekejap aja.
Mikael ni dah kenapa? Mamai apa dia ni? Aduh, hai. Mikael. Dulu kita berjalan bersama mimpi dan harapan, namun masa tak berhenti, luka lama kian berduri. 4 tahun kita diam, rasa itu masih terpendam. Bila bertemu semula, adakah kita masih yang sama? Kenangan itu tak mudah dilupakan, tapi siapa yang jujur dan siapa menyimpan perancangan? Pertemanan atau musuh, di belakang tawa terselip keluhan. Siapa di hati yang masih setia? Siapa yang bawa niat yang gelap? Erzo Mikael